Gamat dia tak ada function untuk bagi infection ataupun kuman ke atau fungal dekat luka tu mati. So maksudnya dia tak function. Maksudnya takkan dia boleh bunuh kat kuman tu? Boleh lah. Sebab kalau gamat, dia ada sifat anti radang dengan antioksidan saja. Maksudnya? Dia anti radang ni dia boleh lah buat dia kurang gatal, kurang rasa sakit. Tapi kuman ada lagi. Sebab saya ada jumpa patient, kalau luka luaran dia elok, tapi kat dalam masih ada selaput nanah, masih ada nanah. Yang tu yang tak settle. Nanah di dalam. Dalam. Tu yang boleh picit keluar tu. Ya, betul. So dia kena spray ni lah sebenarnya. Yelah, sebab sini ada nanosilver. Nanosilver tu memang bersifat antiseptik sikit. Dia bersifat membunuh kuman dan dia boleh meresap jauh ke dalam. Betul juga. And doktor dia cakap kalau spray ni pun memang tumbuh juga daging lepas tu. Memang dia tumbuhkan daging. Boleh, sebab kita ada madu. Madu tu macam baja, propolis dan silver tu sendiri pun boleh promote, dalam bahasa mediknya promote granulation tissue. Tapi kita still perlukan gamat sebab tak ada anti radang. Dalam ni ada. Ada juga anti radang dalam ni. Ada madu, ada aloe vera. Aloe vera tu macam gamat ada propolis. Yes, aloe vera ada macam gamat. Propolis kita ada. So dia basically, dan paling best anti radang yang the best dalam spray saya adalah sirih. Dalam ni? Sirih orang makan tu? Yes. Tu saya boleh spray dan tekak lah? Tak boleh lah. Sebab kita ada metals kan. Dalam tu ada nano silver kan. Metals. Silver ni kan perak. Takkan nak makan perak. Tak sesuai lah. Faham.